Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan satu bahan bantu mengajar yang dinamakan sampul uji diri. Yang mana sampul uji diri terdapat 16 sampul yang telah dihimpunkan dalam satu kabot, yang mana prosesnya adalah seperti berikut. Langkah yang pertama, cikgu akan menyediakan soalan mengikut tahap. Ada 16 soalan. Kemudian pelajar akan menekan. Kalau terlihat di sini, pelajar akan menekan panel nombor sampul untuk dipilih nombor yang tertera. Kemudian bila dah dicabut soalan, guru akan tekan pemasa tindakan bantas. Timer. Pemasa ni adalah berdurasi selama 20 saat. Dalam masa 20 saat, pelajar perlu menjawab soalan dengan betul dan akan disemak oleh guru pada akhir penilaian. Antara bahan yang digunakan ialah yang pertama, cardboard plastik ni. Yang kedua, kita gunakan kertas A4 berwarna untuk kita buat sampul, kita potong. Yang ketiga, kita menggunakan microbit sebanyak 2 unit. Microbit sebanyak 2 unit untuk fungsi sebagai pemasa dan dadu digital yang kita telah sambungkan bersama bateri jenis AA sebanyak 2 buah. Bekasnya kita gunakan daripada ni. Kita semula daripada paper clip punya box. Kali ini saya nak tunjuk cara pengaplikasian bahan bantu mengajar sampul uji diri. Yang depan ni adalah pelajar saya. Kita akan uji bagaimana alat ini berfungsi. Sebelum itu saya akan terangkan dulu prosedur ataupun cara-cara penggunaan bahan-bahan ini. Pertama, kamu diminta untuk menekan terlebih dahulu dadu digital ni. Panel nombor sampul ni kamu tekan di sini untuk dapatkan nombor. Apabila telah dapat nombor, kamu cabut sampul yang mana nombor tu tertera. Kemudian bila kamu cabut sampul itu, kamu dikehendaki untuk membaca dan memberikan jawapan setelah tamat. Setelah tamat, bilangan masa 20 saat. Cikgu akan tekan di sini dan masa akan berjalan selama 20 saat. Habis 20 saat, kamu dikehendaki untuk memberi jawapan dan saya akan semaklah. Saya akan melihat jawapan sama ada betul atau sebaliknya. Pertama, subjek yang kita akan uji subjek Bahasa Melayu tingkatan 4 dalam bab kata imbuhan. Kita akan cuba aplikasikan model ini kepada pelajar. Tekan nombor 7. Kita cabut nombor 7. Kamu baca apa soalan? Soalan 7. Kelas itu kelihatan tempat kosong. Ada 3 pilihan jawapan: bersih, kebersihan, membersihkan. Sedia 20 saat bermula daripada sekarang. Apa jawapan kamu? Kelas itu kelihatan bersih. Okey. Ini adalah soalan tahap 2. Sebab tadi saya dah uji kamu pada tahap 1. Arahan bagi tugasan ini ialah baca petikan di bawah. Sebuah petikan. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kenal pasti 2 kata terbitan dan kelaskan mengikut jenis imbuhan yang betul. Di sini kamu tak perlu tekan, kamu boleh terus ambil
Ambil satu. Okey. Buka. Okey, cikgu akan tekan masa selama 20 saat daripada sekarang. Jawapan saya menyusun kata awalan dia me dan menjaga awalan dia me. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak uji kamu untuk tahap 3, tahap expert, yang mana arahan bagi soalan ini ialah tukarkan ayat berikut dengan menukarkan kata terbitan yang telah digariskan kepada bentuk kata terbitan lain yang sesuai tanpa mengubah maksud asal. Okey, dalam ni ada soalan-soalan yang telah cikgu gariskan. Okey, tekan. Okay, nombor 7. Ambil nombor 7. Okey, kamu baca. Nombor 7. Pelajar perlu mengurus masa dengan baik supaya berjaya dalam pelajaran. Sedia? Okey, apa depan kamu? Pelajar perlu urus masa dengan baik supaya berjaya dalam pelajaran. Okey. Okey. Selain subjek Bahasa Melayu, kita juga boleh gunakan model ini untuk subjek-subjek yang lain. Contohnya, saya akan tunjukkan penggunaan dia bagi subjek pendidikan Islam. Okey, Nurin. Hari ini subjek kita tentang pendidikan Islam, bab ibadah. Okey, bab ibadah dan hawazan. Okey, dalam ni ada bab soalan bab ibadah dan soalan hawazan. Okey, minta tekan dahulu nombor soalan. Okey, dapat nombor 6. Okey, saya petik. Okey, saya ambil. Okey, kamu boleh baca dulu soalan. Berikan rukun Islam. Okey, 1, 2, mula. Fikir dulu. Mak, berikan saya jawapan bagi soalan kamu tadi. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, menunaikan solat fardu 5 waktu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Okey, baik. Soalan hafazan, kamu diminta untuk tekan dadu digital ni untuk pilih di mana berapa soalan kamu ni. Nombor 8. 8. Okey, nombor 8. Saya ambil nombor 8 Okey. Soalan 8. Sila baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5. Kamu diberi masa selama 20 saat untuk persediaan. Okay. Berikan jawapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahu ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan